Hari ni kita nak bercerita pasal rantai dan sproket motor, dan kesalahan ini biasanya berlaku tanpa orang sedar. Contohnya, okey, kami ambil contoh satulah. Rantai ni ada banyak saiz. Dia ada daripada 415, 428, 520, 520, 530. Memang banyak saiz, tapi kami tumpukan pada 520 sebab yang ini biasanya terjadi. Sebab 520 ni paling universal. Dia daripada CC 250 sampai 1000 lebih pun ada pakai 520. Yang ini anda kena jaga. Contohnya, yang ini 520 O-ring buatan RK. Okey, dia untuk motor yang bawah 500cc. Contohnya macam CBR 250, Kawasaki Ninja 250, R25. Ini rantai dia, O-ring. Tetapi jika motor anda lebih daripada 500cc, macam Versys Z750, dia dah tak boleh pakai O-ring. Walaupun saiz dia 520, dia kena pakai 520 yang ini, RX ring. Okey, apa beza kedua-duanya? Walaupun dia dua saiz yang sama, ketegangan, ketahanan dia punya seal in between besi-besi rantai tu sendiri, yang ini seal dia, getah dia berbentuk O. Yang ini getah dia bentuk dia macam bergigi. Jadi kekuatan, ketegangan rantai tu sendiri tak sama, tension dia tidak sama. Jadi kalau anda pakai motor atas 500cc, jangan sekali-kali nak jimat pakai 520. Dan ini juga biasa berlaku dekat kedai yang tak biasa buat motor besar. Dia asal dia tengok 520 je, dia main masuk je. Tak boleh. Untuk rantai RK, ke semua varian 520 dia tidak pakai pin. Dia pakai rivet. Kalau pin tu macam motor-motor kecil, motor kapcai apa semua. Ini dia semua nak sambung, nak potong, dia kena pakai rivet. Sebab memang dia untuk ketahanan. That's why susah nak bezakan. Dan kalau kita tak ada ilmu, probably kita mungkin salah pasang. Satu lagi, kalau motor yang power, contohnya macam CBR 1000, Ducati 959, 899, ada yang superbike yang dah tukar rim. Ni kan memang tak sedar juga. Dia terpakai rim macam sini, BST Racing Carbon apa semua. Biasa dah pakai rim-rim performance. Dia punya hub tu, saiz rantai dia dah lain. Dia tak pakai saiz original. CBR original 530. Tapi kalau dia dah tukar rim, biasanya dia pakai 520. Nak pakai yang mana? 520 dia kena pakai yang ini pula, XW ring. Nampak? Dia ada tulis Hyper Sport. Yang ini boleh sampai 1200cc. Jadi anda kena tahu. Kalau tak tahu, kena tanya orang yang tahu. Atau anda boleh datang sini dekat Tyre House Temelloh. Sebab mereka akan cadangkan produk yang betul ikut spek. Maksudnya rantai ni, motor ni sesuai tak? Rantai ni, motor ni sesuai tak? Jangan ikut bajet. Tak boleh macam tu. Jadi kena ikut apa yang sesuai dengan spek motor tu. Sebab ini bukan benda yang main lah. Rantai ni kalau putus tengah laju, tengah 15, 16, bahaya tuan-tuan, bahaya.